Maka rupa-rupanya daripada hadis ini, ulama ajarkan pada kita, permulaan melaksanakan sesuatu amanah itu mesti bermula dengan mahabbatullah. Kita ni boleh sabar dengan pasangan, kan, kita struggle cari duit untuk menafkahi keluarga kita. Sebab apa? Sifat mahabbah yang ada pada kita terhadap mereka. Bila mana pasangan tak ada sifat mahabbah kasih sayang, bagi nafkah tak? Tak. Ngungkit, demand, berkira, setuju? Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati jemaah sekalian. Penanda aras kita akan berjaya melepasi titian sirat letak pada dua sifat ni. Mesti bermula, asas foundationnya itu mesti bermula dengan mahabbatullah, mesti bermula dengan kecintaan. Kita mesti ada sifat sayang, kasih, beriman, kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malangnya mahabbah kita tu pada dua dunia, bukan pada Tuhan. Mana letaknya ukuran cinta pada dunia? Cinta ni kita nak nilai macam mana? Apa yang terikat dekat hati? Hati kita ni terikat, bayang, pandang, banyak sebut pasal apa? Maka itulah cinta. Dan cinta ni sifatnya bertambah, bukan berkurang. Kan? Cinta yang sebenar kekal. Dia bukan sementara, dia bukan on off. Itu sifat cinta. Maka masalah manusia apa dia? Meletakkan mahabbah ataupun cinta itu pada dunia, bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengakibatkan dia melakukan hal ehwal ataupun perkara-perkara yang bersifat duniawi semata-mata, meninggalkan amal agama ataupun meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ulama ajar kita, ada 3 kemuncak kebaikan. Ada berapa kemuncak kebaikan? Ada 3. Yang pertama, hidup ni makin lama kita makin kurang makan. Siapa yang hidupnya makin kurang makan, makin banyak puasa, maka dia berada pada kemuncak kebaikan.